Ini muka logo kau kursi gelap sial. Kau punya muka ni aku tak boleh belah sial. Logo kursi gelap muka dia kata macam ni. Oh tu aku tengok masa tu dekat mana tu aku praktis dekat Permaisuri. Kau kedai makan. Masa tu tengah syuting lah. Masa tu kita praktis tu. Aku cakap orang sampai tengok gelap. Berguling-guling tu aku tu. Masa tenang biasalah nak dapatkan dia muka tu kan. Dia bermuka. Aduh, aku cakap engkau ni. Sebab dia punya memang aura komedi dia tu kan. Tapi aku cakap aku jarang nak pecah sampai ke perut. Tapi dengan dia memang pecah perut. Memang sampai aku stop dulu. Buat tak jadi juga. Stop lagi. Buat tak jadi juga. Banyak tau. Itulah Nona Danish. Paling banyak kali aku buat wrestle Nona Danish lah. Sebab apa? Bukan sebab tak ada cerita. Sebab tak boleh tahan. Bila dia buat je gelak. Dia buat je gelak. Macam mana aku balik rumah. Ya Allah tolonglah kan. Janganlah sampai aku tak boleh handle lah benda ni kan. Gila weh. Tapi sebab kau nak kena feel lah. Cik dengan muka kau kan. Cik dengan muka dia. Gitu. Lepas tu dia pun. Gitu aku cakap. Aku tak pernah jumpa orang selawak ni cik. Jangan terlalu muji.